Saya ada terbaca satu komen. Dia cakap, nak tanya, Public Gold ni bank mana? Kalau anda nak tahu, tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk like, save dan share untuk rujukan pada masa akan datang. Sebenarnya masih ramai lagi yang keliru. Public Gold ni ada berkaitan dengan mana-mana pihak bank ke? Jawapannya tidak. Public Gold adalah syarikat sendirian berhad dan hanya menjalankan urusan jual beli emas, dan Public Gold tidak terikat dengan mana-mana institusi kewangan dan juga institusi perbankan. Public Gold berdiri sendiri. HQ Public Gold terletak di Menara Public Gold, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, berdekatan dengan TRX Exchange Mall. Konsep jual beli emas dekat Public Gold ni sebenarnya sangatlah mudah. Kita beli emas, kita dapat emas. Kita jual emas, kita dapat duit. Itu sahaja. Public Gold tak pernah janjikan keuntungan bulan bintang hasil daripada tabungan emas. Public Gold tak pernah janjikan sistem leverage melalui simpanan emas. Public Gold tak pernah janjikan dividen tetap hasil daripada tabungan emas. Beli emas, dapat emas. Itulah prinsip yang digunakan pakai oleh Public Gold sejak ianya ditubuhkan pada tahun 2008 lagi. Jadi tuan-puan, bagi siapa yang nak menabung emas dengan Public Gold, tak perlu ada akaun bank dekat mana-mana pihak bank. Akaun bank ni kemudahannya untuk kita membuat bayaran ketika nak menabung emas dengan Public Gold. Tapi kalau tak ada akaun bank pun boleh menabung emas dengan Public Gold, sebab Public Gold ada menyediakan kaedah bank in ataupun manual transfer. Jadi kalau anda nak saya bantu anda untuk menabung emas dengan ilmu yang betul bersama Public Gold, boleh isi beg biru di bawah ataupun rujuk pin video saya akan bantu anda sebaiknya. Dapat sesuatu, boleh follow.